Assalamualaikum sahabat. Jumpa lagi. Hari ni kita datang ke kebun Haji Rasik. Ni semalam sudah potong buah ni. Ni. Dia tanah 30 ekar, semalam tu boleh 3 lori. Makna 3 lori tu adalah lebih kurang 15 tan. Tapi memanglah sini dia pakai baju yuria pun dia akan dapat itu sebulan dia 30 tan untuk 30 ekar. Tapi buah kecil-kecil lagi lah. Mana purata dia 1 tan 1 ekar. Tapi kalau dia guna itu apa dia tambah lagi fosfat kalium. InsyaAllah dia boleh 1,8 tan 1 ekar bulan. Ni sebab dia pakai baju tai ayam ni, baju dia panggil yuria saja. Tapi memang buah sentiasa buah, tapi buah dia kecil. Nak kasih yang besar dia kena tambah itu fosfat dengan kalium. Tu daun sudah potong, semalam sudah angkat buah. Lebih kurang 15 tan lah sebab 3 lori tu semalam. Tu jadi mengubah pola fikir pekebun kecil tu, kita kena kasih dia ilmu ketahuan. Sebab rata-rata dia pekebun kecil tu dia tidak berpendidikan. Makna orang yang berkebun ni pilihan terakhir. Dia panggil orang yang bodoh-bodoh lah. Ada orang cerdik mana nak kerja kebun. Pergi kerja kerajaan lah. Pangkat besar-besar. Jadi sekarang ni kita kena ubah pola fikir dia. Berkebun ni sebenar lubuk duit. Ni macam Haji Rasik ni. Kalau dia nak kasih dia buah lebih. Dia kena bubuh kalium dengan fosfat. Makna kalau nak pakai baju organik. Dia kena bubuh tai kambing dengan tai lembu. Tapi kalau yang nak itu, kalau nak pakai baju kimia, bubuk MOP saja, kalium saja. InsyaAllah dia akan keluar tambahan lagi makna 1,8 tan. Sebab sekarang ni 1,0 tan 1 ekar. Itulah pola fikir dia panggil pelokor pekebun kecil tu. Kita kena kasih dia peluang berfikir, kasih peluang jangan. Dah lah dia tak sekolah bodoh, kita kasih bodoh-bodoh pula. Kena kasih dia lah. Kasihan dia bila nak bantu sebab rata-rata hanya penrokok pekebun ni. Orang tidak berpelajaran. Okey, Assalamualaikum.